ayah aku ni dia tegur dengan kebencian ni. Anak ni dia hanya akan dekati seorang ayah bila dia rasa ayah dia betul-betul sayang dia. Sayang tak semestinya kita tak pernah marah. Sayang tak semestinya kita tak pernah tegur. Sebab kalau tak tegur tu pun tanda tak sayang juga. Kan, tak marah tu pun tanda tak sayang juga. So tegur, marah itu, tapi berbeza dengan tegur dan marah dengan kebencian. Anak ni dia boleh rasa tau, ayah aku ni dia tegur dengan kebencian ni. Hati dia boleh rasa tau kalau kita tegur ni dengan kasih sayang. Seperti mana kalau kita tengok nak bagi faham kan, lebih-lebih lagi lah Allah Subhanahu Wa Taala apabila menegur satu orang hamba, kan Allah berikan ujian. Tanda teguran Allah ni pada hambanya sebab Allah sayang pada dia. So Allah tak nak dia tergelincir, Allah tak nak dia larut dan tenggelam dalam maksiat, maka Allah tegur. Tegur melalui apa? Tegur melalui ujian, kesakitan, kekurangan harta, sebab Allah nak dia kembali balik on track. So pertama sekali, make sure dalam teguran, dalam kita garang kan, dalam kita ni nak marah, make sure marah kerana Allah, bukan marah kerana nak memenuhi nafsu kita.